Kat tangan saya ni ialah Island Series daripada brand Hot Lush 100 ml extrait de parfum. Dalam ketiga-tiga ni, mana satu yang paling berbaloi untuk dibeli dan dimiliki? So, hari ini saya akan share dengan anda pengalaman saya menggunakan perfume ini. 2 minggu yang lalu, saya try beberapa tempat, saya spray dan saya dapati ianya perform, sias dan juga longevity dia semua berbeza. Semua berbeza. Ketiga-tiga perfume ini dengan tempat yang berbeza. So, kita mulakan dengan di tangga yang ketiga. Di tengah yang ketiga iaitu Island Vanilla Dune. Bau dia bukan tak sedap, bau dia sedap, seksi, manly, menggoda. Memang bau lelaki buaya lah. Dan perfume ini kat tangan saya, kalau saya spray kat tangan ni, saya cuma dapat 3 jam saja. Memang bagi saya mengecewakan lah. Dekat tengkok sini okey sikit lah. Ya, saya macam 4 jam ataupun hampir ke 5 jam tu saya still dapat hidu bau perfume ini. Tapi kalau kat kertas, saya spray kat kertas boleh bertahan 2 hari. Bau perfume ini melekat dekat kertas. Kalau saya spray kat baju macam ni, ianya boleh bertahan. Kalau saya spray pagi turun kerja, esok saya boleh dapat hidu lagi. Kalau saya letak baju itu kat hanger ataupun saya masukkan dalam bako sebelum dicuci, bau perfume ni masih melekat. Dan bau perfume ini ialah dupe kepada Parfum de Marly Attire. Saya tak pernah try yang original daripada Parfum de Marly Attire tu. So notes yang ada di sini ada lavender, bergamot, cardamom. Middle notes ada orange blossom, guaiac wood, dry amber, dan base note dia ada vanilla, praline, amber scent. Kalau suka bau yang manis-manis, soft, spicy, woody, sweet macam tu, memang ini anda boleh try. Seterusnya yang kedua iaitu original flanker untuk perfume inilah, iaitu Island. Yang ini adalah Island. Untuk perfume ini saya letak nombor 2 sebab dekat tangan saya kalau saya spray dia boleh sampai 5 jam lah. Kalau kat tengkok pun sama juga, lebih kurang 5 jam. Tetapi kalau kat baju dengan kertas yang saya dah try, yang ini mana satu saya tengok dulu. Okey, yang ini 2 hari yang lepas saya still dapat bau perfume ini walaupun dah 2 hari yang lepas, still melekat dekat kertas ini. Dekat baju pun sama juga 2 hari, selagi tak cuci lah selama 2 hari itu. Dan bau dia memang bau creamy coconut sweet macam tu lah untuk perfume ini. Bau-bau bagi saya bau-bau muda remaja lah untuk perfume ini. Dan untuk perfume ini dia ada pineapple, iris, ginger, cypress. Middle notes ada coconut, woody notes. Untuk base note dia ada amber, ambergris, tonka bean dan sandalwood. Secara keseluruhan dia memang bau perfume ini adalah creamy coconut sweet. Itu adalah perfume ini. Bau dia memang bau seksi juga, bau yang menggoda. Tetapi bagi kategori yang dah umur-umur macam dah lebih daripada 50 tu, rasanya ini kurang sesuai lah, personally lah untuk saya. Tetapi yang budak-budak remaja yang baru nak meningkat masuk umur 30 tu, yang ini adalah bau yang sesuai untuk anda. Sebab bau dia macam cheeky lah, bau nakal. Kalau yang ni dia memang rasa seksi, menggoda, manly yang ini. Tapi kalau nak bau-bau yang nakal, ambil yang ini. Okey, itu nombor 2. Dan yang pertama, dan saya terkejut jugalah untuk perfume ini, Island Dream. Yang ini SPF sangat baik. Saya sangat puas hati. Kalau kat tangan saya boleh dapat, memang solid dekat tangan ni, 6 jam memang still ada kat tangan saya. Kalau kat baju, selepas cuci baju, tapi saya tak letak softlan lah, selepas cuci baju masih melekat bau ni. Tapi dekat kertas, saya dah try dekat kertas. Mana kertas saya tadi? Yang ini.
Still ada bau, walaupun dah 3 hari yang lalu saya spray kat atas ni, still ada bau ni. Dan perfume ini, Island Dreams ini ialah dupe kepada Symphony daripada brand LV. Memang berbaloi untuk dimiliki. Dekat baju memang sangat melekat. Dekat baju dia memang sangat melekat. Dekat kertas ni dah 3 hari dah saya spray, still ada lagi. Sedap, sangat-sangat sedap. Dia punya notes ada bergamot, ginger, lepas tu dia ada grapefruit, accord, dan base note dia ambroxan dan juga musk. Dia punya note di sini dia sangat-sangat simple, tetapi dia punya SPL sangat-sangat baik. Daripada ketiga-tiga ni, kalau anda nak beli, saya cadangkan ambil yang ini. Ini dulu, Island Dream Hot Lush Extract Parfum 100 ml. Kalau nak beli terus yang 100 ml ni pun persilakan. Saya memang rekomen untuk beli yang ini berbanding dengan yang dua. Kalau tak nak beli yang dua tu pun tak apa. Tetapi kalau anda memang perfume collector, ambil semua. Memang berbaloi lah. In terms of scent itself, memang dia bau-bau yang apa orang kata, memang bau viral lah. Memang perfume viral untuk 2025. Nak ambil semua memang tak ada masalah. Memang saya sangat rekomen kalau anda mampu untuk ambil semua. Tetapi kalau anda jenis yang berhati-hati untuk membeli perfume, nak yang betul-betul cun dengan jiwa, try yang ini dahulu. Try yang ini dahulu, Island Dreams. Okey, itu saja. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.